Hai korang, selamat datang ke podcast Di Sebalik Cerita. Okey, sebelum kita menyelam lebih dalam dengan novel Salina ni, apa kata kita kenal dulu dengan dua orang tetamu kita. Okey, kita mulakan dengan editor. Siapa nama puan editor? Editor. Okey, hai. Nama saya Christina. Saya editor. Okey, Cik. Cik. Okey. Hai, nama saya Siti Arfa Binti Nazman. Boleh panggil Cik Arfa. Okey. Dan saya merupakan orang kata penyelidik jugalah. Jadi saya dah kaji lah cerita Salina ni macam mana. Dan cerita Salina ni sangat menarik dan juga sangat sedih sebenarnya. Ya. Betul Intro lah. dia. Christina rasa Salina ni macam mana? Salina ni macam mana? Bagi saya Salina ni seorang yang cekal. Okey, novel ni dia lebih fokuskan pada cara pemikiran tokoh Sama Said. Macam mana kan dia kaitkan dunia semasa lepas Perang Kedua. Kan? Dalam novel tu. Jadi bila biasalah kalau lepas perang kan kita banyak kehilangan orang yang kita sayang. Okey, kemiskinan, harta benda dah tak ada kan. Nak mulakan hidup baru tu susah. Jadi Sama Said dalam novel tu dia macam kata banyaklah ketengahkan aspek sebegitu dalam novel dia. So dia akan buat kita macam berfikir. Katalah hari ni kupasan kita jika Salina hidup tahun 2025. Macam mana rasa-rasanya? Macam mana keadaan Salina masa sekarang ni? Kena kecam Sekarang kita dengan netizen kan? Kalau Salina tu hidup waktu sekarang macam mana? Rasa-rasa macam mana? Saya kesian tak kat Salina tu. Boleh depress member. Bukan setakat Salina kan? Ada siapa lagi? Ada Watak Hilmi. Ada Madi, Abdul Fakir. Kalau lah yang watak sampingan Fakir ke Fakar? Fakir ke Fakar? Fakar lah. Okey, katalah kalau watak sampingan ni hidup tahun 2025 ni. Kita ni sebagai Salina ni macam mana rasa nak bawa diri? Itu satu benda yang agak orang kata susah lah. Sebab dunia sekarang pun kita dah ada orang baru, netizen kan. Netizen ni dia boleh cakap macam-macam tanpa usul periksa, tanpa orang kata dia nak selidik dulu Salina ni macam mana, Salina ni macam mana kan. So kalau kita nak bandingkan dengan tahun yang cerita pada tahun 1960-an itu sendiri, dia sangat banyaklah beza dia. Sebab dekat situ dia tidak meninggikan lagi status hak kita sebagai seorang wanita. Tapi bila di tahun 2025 ni dia dah meninggikan status hak kita sebagai seorang wanita dengan adanya akta-akta dan sebagainya. Tapi itu pun kalau wanita itu berani untuk dia nak orang kata kedepankan diri dia, berani nak mempertahankan diri dia. Tapi saya rasa kalau Salina ni dia mungkin akan mempertahankan diri dia menggunakan saluran yang betul. Walaupun dia mungkin akan dapat kecaman netizen. Saya rasa lah. Kenapa pengarang Sama Said ni memilih watak Salina sebegitu? Macam mana tu? Kita kena tengok konteks tau pada novel tu ditulis. Okey, contoh kan kadang kita baca tu kita tertanya kenapa Sama Said buat watak Salina tu sebagai seorang pekerja yang sebegitu. Kenapa bukan seorang petani ke, bukan seorang suri rumah ke? Sebab apa? Mungkin sebab pada ketika itu kan lepas perang kan macam tak ada pilihan nak hidup, nak bina hidup semula pun susah. Betul. Jadi mungkin Salina masa tu terdesak kan, jadi dia memilih sebagai seorang pelacur. Tapi apa yang nak sampai kat sini Sama Said, okey, kalau katakanlah kan dia buat novel tu Salina watak sebagai petani, bosan. Orang takkan baca. Bosan bila kita tengok macam wow, watak ni macam jarang ni orang bagi ni, watak seorang macam pekerja yang macam ni kan jarang orang bagikan. Jadi benda tu dia akan
buat kita lagi tertanya-tanya, lagi buat kita membaca. Dari situ kita dapat lihat pemikiran Ahmad Said ni macam mana. Betul tak? Ya, betul sebab karya dia pun pada tahun pasca perang kan. Jadi kalau orang kata kita nak kaitkan dengan pekebun, petani, saya rasa macam mungkin sambutan tu tak macam sekarang lah. Sebab kita pun di tahun 2025 masih ingat lagi karya Salina. Betul. Sebab watak Salina, vibe dia tu sangat besar. Ataupun mungkin sebab benda tu terlalu orang kata klise kan. Klise untuk kita nak buat satu watak yang macam kerja petani atau dan sebagainya. Dan kita kena tengok juga daripada segi pendidikan. Mungkin yelah baru lepas habis orang kata perang kan. Jadi macam mana kita nak dapatkan pendidikan. Jadi lagi kau perempuan masa tu. Perempuan kita tak ada hak-hak benda tu kan. Sebab kita pun tahu orang kata hak daripada segi pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, daripada status sosial tu sendiri pun memang orang kata lebihkan kepada lelaki. Betul tak? Jadi macam Salina tu dia tak ada kerja lain. Dia dah mungkin masa tu dia rasa macam ini je kerja yang aku boleh buat. Jadi dia terpaksa juga untuk buat sebab dia nak tanggung diri dia. Dia nak tanggung diri dia lah. Kan? Jadi kalau kita hidupkan watak Salina di tahun 2025 dalam ekonomi yang pelbagai sekarang dengan digital yang pelbagai, anda berdua rasa macam mana? Macam mana? Arfa macam mana? Cabaran tu. Cabaran kan. Mungkin dari segi orang kata penerimaan lah kot. Penerimaan mungkin kalau orang tu tahu latar belakang Salina itu macam mana, jadi mungkin agak sukar untuk orang menerima dia. Orang agak macam memandang orang kata memandang serong lah, pandang rendah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya Salina itu dia boleh untuk membangkitkan diri dia ataupun memajukan diri dia dengan mungkin dia ambil lah pendidikan ataupun dia ambil kursus-kursus yang orang kata macam boleh meningkatkan diri dia lah. Ambil kursus jahit pun okey kan. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan orang kata digital, mungkin dia boleh ambil kursus menjahit, dalam masa sama dia boleh mempromosikan barang dia dekat dalam media digital itu sendirilah. Cuma dia mencari ekonomi secara lain lah kan. Secara lain lah. Tidaklah watak Salina tidak menjurus kepada yang Salina pada tahun 1990-an. Betul. Yelah kan, macam banyaklah pilihan apa dia boleh pilih selain kerja sebegitu kan. Yelah kalau lagi satu kan mungkin cabaran yang Salina hadapi kan, mungkin mulut orang, mulut netizen ni kan. Sekarang 2025 ni kita tersangatlah dengan dunia orang kata fitnah teknologi ni. AI. AI. Jadi macam mana? Macam yelah apa, kita dah lah buat kerja, bukan kita lah, Salina kan, dia buat kerja sebegitu. Lepas tu kalau dia hidup pada zaman sekarang, buat kerja sebegitu pada zaman sekarang, memang kena kecam. Memang kena kecam sebab kita diberi pilihan. Sebab kan? Kita dah ada pilihan. Awak boleh tinggalkan masa silam awak boleh teruskan mulakan hidup baru. Okey, cari pekerjaan baru. Okey, selain jadi pekerja sebegitu. Okey, macam apa cakap tadi lah, ambil kelas jahit ke kan. Kan sekarang kan macam ramai kan buat affiliate kan. Mana tahu kan. Dia boleh buat affiliate ke. Cuma cabaran dia lagi satu, itulah macam saya cakap lah, mulut orang lah. Okey, kena kecam tu pasti. Netizen. Kena fitnah itu pun macam memang dia dah akan dapat kecaman daripada pelbagai pihak. Pekerjaan. Betul-betul. Jadi kalau kita tengok cabaran Salina yang kalau lah kita menghidupkan watak Salina pada zaman sekarang ni memang orang kata sangat besar. Sebab yelah dia punya orang kata pekerjaan tu, kalau macam dalam agama kita sangat salah lah kan. Kita sangat-sangat melarang perbuatan macam tu. Okey, yang seterusnya kita katalah watak Salina ni hidup di sekeliling kita. Siapa mereka? Okey. Ini menarik. Jika watak-watak Salina ni, saya ada satu. Okey. Kan dalam watak tu kan selain Salina ada watak nama Abdul Fakar pula. Alif Fakar. Abdul Fakar. Okey, dalam saya punya gambaran, kalau Abdul Fakar tu hidup pada zaman 2025, dia akan menjadi seorang scammer. Scammer.
Okay, macam scammer yang kita jumpa. Tapi bukan sebarang scammer, love scammer. Yang suka tipu-tipu. Yang tipu kat dating apps tu. Okay, dating apps tu apa? Yang suka scam perempuan tu kan. Sebab cerita dia pun lebih kurang macam yang dalam novel tu. Dia scam Salina tu. Dia gunakan Salina. Dia gunakan Salina tu dapatkan duit dan sebagainya. Sebab yelah, Salina mendatangkan duit kepada dia, jadi dia mempergunakan lah. Betul? Jadi lah, macam saya nak tambah, Abdul Fakar ni saya rasa dia seorang lelaki yang orang kata lemah jugalah. Dia dikatakan lelaki yang lemah, dayu, sebab dia menggunakan Salina itu dengan cara yang orang kata tak baik lah kan. Sebab dulu penindasan kepada wanita tu sangat banyak. Tak gentleman lah, tak gentleman. Okey, katalah sekarang ni orang kata kita ni Salina lah. Salina ni adalah kisah silam. Okay. Kalau realiti wanita moden tu macam mana? Pendapat anda macam mana? Realiti wanita moden sekarang. Salina kisah silam versus wanita realiti moden sekarang. Kalau watak moden Salina, dia akan menjadi seorang yang berkejaya. Berkejaya, mungkin dia boleh jadi seorang accountant ke, lawyer ke, ataupun dia boleh jadi mana tahu nurse, sebab dia kan seorang yang penyayang kan, seorang yang baik hati kan. Okay, nurse kan seorang yang penyayang dan baik hati, mana boleh nurse jahat-jahat. Okay. Sebab kalau kita tengok dulu tu perjuangan dan penderitaan Salina tu dah cukup orang kata nak menggambarkan bagaimana kehidupan dia pada zaman pasca perang untuk meneruskan kehidupan, betul? Itu kalau daripada segi orang kata apa? Pekerjaan. Tapi kalau saya rasa kalau daripada segi hak asasi sebagai seorang wanita itu sendiri, Salina akan menjaga. Sebab sekarang pun kita dah ada menjaga hak dia sebagai seorang wanita kan. Sebab yelah, sebelum ni kan dia ditindas, dan dia tak ada saluran yang betul untuk dia nak mengadu, untuk dia nak orang kata nak bagi tahu dia ni kena tindas kan. Jadi bila tahun 2025 ni kita tahu bahawasanya macam perempuan itu sangat dijaga, dan kita ada akta dia, kita ada agensi perempuan itu sendiri. Jadi saya rasa selain daripada dia menjadi seorang wanita yang berkejaya, dia juga akan menjadi seorang wanita yang bermaruah. Bermaruah dan menjaga diri dia tu, mengangkat diri dia sebagai sayang ni soalan. Apa pula pendapat Erna? Berkenaan itu. Kalau Erna rasa macam mana Salina sebagai wanita zaman moden sekarang? Pada saya, kalau dia berlaku pada zaman moden sekarang ni, mungkin kalau kata nak nampak side baik dia tu, dia akan berubah. Betul? Katalah kalau dia masih meneruskan kisah silam dia bawa kepada dunia moden sekarang, dia memang mencari, mungkin dia akan teruskan ke, ataupun orang kata apa, mak ayam, bapak ayam. Tapi tidak lah. Tak nak lah jadi macam tu kan. Kiranya kalau itu pada pandangan saya lah. Tapi mentaliti masyarakat, dia tak akan nampak yang ke depan. Kita akan tengok yang ke belakang juga. Betul? Dia masih ingat yang silam. Dia tak akan nampak kau yang baru. Okay. Katalah hari ni bila kita renungkan balik, adakah perjuangan Salina tu berbaloi? Apa rasa macam mana? Adakah perjuangan dia tu berbaloi? Untuk perjuangan dia tu mungkin yalah, setiap manusia dia buat kesilapan dia kan. Kalau macam kita tengok daripada segi watak Salina tu dengan Abdul Fakar kan, Abdul Fakar di mana walaupun Salina itu mencintai Abdul Fakar, tapi Abdul Fakar ni dia tak pernah menghargai pun Salina tu. Dia tak pernah mengaidat, dia hanya menggunakan Salina itu untuk dia punya kepentingan diri dia sendiri. Dan apa tadi soalan dia? Berbaloi ke? Berbaloi ke? Saya rasa macam tidak berbaloi lah apabila Salina tu dia berbuat sedemikian. Tapi walau macam mana pun, pada perakhirannya Salina tetap meninggalkan Abdul Fakar tu. Dan Salina tetap ada penyesalan dia, sebab kita tahu ada satu lagi watak iaitu Hilmi. Di mana Hilmi dia sangat orang kata mencintai dan sangat menghormati Salina ni sebenarnya. Hilmi tu green kan. Tapi disebabkan orang kata perempuan ni dia dah sayang ke seorang lelaki tu, jadi dia sanggup meninggalkan Hilmi. Dan akhir sekali apabila Hilmi tu meninggal dunia disebabkan oleh sakit, saya tak ingat sama ada sakit jantung ataupun Hilmi meninggal? Ya, Hilmi meninggal pada akhir sekali sebab dia sakit. Tak ingat pula scene yang tu. Ya, ada. Di akhir tu Hilmi meninggal dan meninggalkan orang kata kesan yang sangat
besar lah dalam hidup Salina ni. Sebab Hilmi ni antara lelaki yang sangat menghormati dia dan sangat mengangkat dia sebagai seorang wanita. Walaupun dia buat kerja Ya, walaupun macam dia tu. buat kerja macam tu. Tapi apabila Hilmi dah meninggal dan dia juga dah meninggal dan dia juga telah tinggalkan si Abdul Fakar ni, jadi dia kena, orang kata, teruskan hidup juga. Jadi benda-benda yang dia buat tu, yelah ada yang berbaloi dan ada yang tidak berbaloi lah sebenarnya kan. Betul. Tapi orang kata itu adalah semua kehidupan. Ya. Ada pengajaran hukuman kehidupan dia, ada pengajaran dia. Betul. Yang baik kita ambil lah kan. Yang buruk tu kita letak jauh-jauh. Jangan nak diikut. Okay, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi apa yang disampaikan oleh tetamu kita hari ni sangatlah bermanfaat dan banyak input-input yang kita boleh recap balik, di mana kita membawa tajuk jika Salina tu hidup pada tahun 2025. Okey. Jadi kita tak nak jadikan watak Salina yang fiction tu dalam helaian novel saja. Kita boleh membincangkan macam ni. Kita boleh membawa dia juga ke dunia kita sekarang sebab kita nak, sebab Salina tu sendiri sebenarnya orang kata watak Salina tu belum selesai lagi di dunia sekarang. Masih Takkan habis. Cabaran ekonomi yang yang orang kata membuat wanita tu jadi macam tu. Cuma antara kita tahu, tak tahu dan kita yang alami ataupun orang. Ya, betul. Itu saja. Jadi itu saja. Saya harap podcast episod kali ni orang kata tersangat membuat anda untuk stay daripada awal sampai akhir. Macam ni. Tolonglah supportlah podcast kita ni, okey? Kita jumpa lagi. Datang dari jauh ni. Kita kena panggil lagi lah kalau macam tu. Ya, boleh. Payment tepi. Nombor akaun QR. Okey, kalau macam tu kita jumpa episod seterusnya bersama mungkin dengan tetamu lain atau yalah macam Kis cakap tadi dia nak datang lagi kan. Okey. Oleh itu kita jumpa lagi dalam podcast Di Sebalik Cerita. Bye.